Bersua kembali, aliran trafik di beberapa lokasi di ibu negara dijangka mengalami gangguan sempena penganjuran mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN ke-58 dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan yang akan berlangsung di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC dari 8 hingga 11 Julai ini. Sekretariat Induk Logistik ASEAN Kementerian Luar memaklumkan gangguan trafik dijangka bermula seawal Jumaat ini dalam radius 1 km dari kawasan KLCC serta di sepanjang jalan utama dan lebuh raya yang menghubungkan pintu masuk utama ke ibu negara. Menurut sekretariat itu, info lanjut mengenai laluan yang terjejas dan penutupan jalan tertentu akan dimaklumkan Polis Diraja Malaysia dalam masa terdekat. Sebagai tuan rumah bagi acara serantau yang penting, sekretariat tersebut menyatakan Kementerian Luar komited memastikan penganjuran yang lancar dan berjaya tanpa mengabaikan kesejahteraan rakyat. Malaysia mengambil alih kepengerusian ASEAN pada 1 Januari 2025 daripada Laos dengan tema keterangkuman dan kemampanan yang mencerminkan aspirasi negara untuk membina ASEAN yang bersatu serta makmur. Ini adalah kali kelima Malaysia menjadi pengerusi ASEAN selepas memegang jawatan itu pada tahun 1977, 1997, 2005 dan 2015.